Okey, Assalamualaikum SMK Nabawan. Boleh sudah tekan buka analisis ni. Dia akan terus kepada paparan yang dashboard akademik untuk SMK Nabawan. Cuma perlu update lah ETR itu untuk dia synchronizkan dengan grade tu dengan ETR. So di sini ada executive report untuk keseluruhan. So kita boleh muatkan semua ini. Okey, kita paparkan, muatkan. So di sini kita boleh dapat GPMP lah kat sini. Okey, GPS sekolah sekarang ni ETR berdasarkan grade yang dimasukkan adalah 5.21. So diharap dapat update. Okey, di sini ada. Kalau tekan di sini dia akan keluarlah berapa dia punya dia punya taburan itu. Setakat okey, sains sukan dah masukkan 5.08. Okey, yang seterusnya boleh juga tekan yang bahagian ini ikut kelas. Yang ini adalah GPMP untuk semua mata pelajaran. So kalau tengok pastikan target tungam ya dengan ETR yang sekolah tetapkan. Okey, di sini ada perbandingan. Okey, contohnya pendidikan Islam sekarang ni 5.61. Okey, kalau kita tengok target tu bukan 5.61 lah. Okey, bermaksudnya di sini bila kita tekan pendidikan Islam tu dia akan keluarlah siapa murid yang siapa murid yang gagal tu. Dan juga A lah dia akan keluar. Seterusnya LMS. Dan untuk panitia yang ingin buat intervensi boleh pergi kepada kumpulan murid. Kumpulan murid ni kita boleh cari kategori dia. Kita nak cari yang G dan kita boleh pilih mata pelajaran contohnya matematik dan kita boleh pilih peperiksaan apa. Dan bila kita tekan papa dia akan keluarkanlah murid yang gagal untuk AR1 dan kita boleh print sebenarnya. Okey, kita boleh print. So, okey, boleh print. Dia akan jadi macam ni lah bila kita nak print. Okey, seterusnya kalau kita pergi paling bawah sebenarnya kita ada dapat pencapaian ikut A. So kalau kita buat ETR kita dengan synchronize antara setiap mata pelajaran, bila kita pilih ETR, sebenarnya kita boleh tengok sudah target. Sekarang ni Moses Morris 6A 2B. Okey, saya cadangkan supaya B ni matematik ni kita target dia untuk pergi A lah. Supaya kita ada target pelajar yang boleh kita pergi straight A. Seterusnya kita boleh pergi kepada minimum C++ ni. Ini adalah yang kategori minimum C. So kalau kita pilih peperiksaan, dia akan keluarkan nama itu mengikut yang minimum C dan di sini ada potensi dia. So potensi ni dia ikut subjek matematik. Kalau kamu nak kumpulan 1, dia akan keluarkan senarai nama. Dia akan keluarkan senarai nama yang hanya satu je subjek. So di sini kita nampak matematik lah. So Cikgu Rosnah boleh settle kat sini.